Ukur letak gambar dalam Facebook, orang dah kahwin letak gambar kahwin, anak dara walaupun tutup aurat letak gambar juga, menunjuk-nunjuk. Apa ukurnya? Kita khabar sama dah. Kalau orang puang istimewa pula, jangan letak gambar, letak cek-cek dah ha. Nak letak sangat. Maka tutup aurat. Biar kepala kita tu jangan lebih daripada seruah anak jari. Ini ulama fatwa. Nampak? Ada dalam kata sheikhjabrin.com. Jangan lebih muka orang puang tu daripada 1 cm. Kerana sesuatu gambar. Faham tak? Ni orang puang kepala besar-besar tapak tangan. Boleh klik pula jadi besar pula. Muka dia tu sengih lah, gitulah, ginilah, buat mata beleh, buat hidung kembang, caca beseng. Nak? Jual muka situ. Tak ada maruah. Macam muka lah majalah. Arti-arti dia orang ambil gambar bola majalah. Dah kita siapa nak ambil gambar kita? Kita diri gibuh lah tu. Lepas tu duk koyah diri, tengok sengih. Orang lelaki dia ukur lain, orang perempuan jaga-jaga. Ada anak kita ni minta tolong. Tak molek. Dia panggil gugur sukutul muruah, menggugurkan maruah. Dah betul dah haram pasal tutup aurat, tapi muka tu jangan besar. Kalau perlu maknanya buat cek lah. Cek. Ni ketua muslimat, ni timbalan ketua muslimat, ni ketua muslimat besar tu muka. Tak ni ambil dia orang nyebuh make up apa semua, buh tubuh bogel balik awal. Tak?